Cermin mata Lord Basis. Yang ni lens dia fotokromik dan nampak tak? Sesuai dengan harga dia, sangat-sangat premium tau. So nak buka kotak dia ni, boleh tarik je, open sampai habis. Dan dalam kotak, korang akan dapat lagi extra kotak. So dia lebih safety lagi dan dia punya kotak yang sangat cantik ni membuatkan korang boleh jadikan dia sebagai hadiah kalau korang nak bagi dekat insan tersayang. So dalam kotak ni apa yang korang dapat adalah satu beg yang cantik ni. Beg ni pun sebenarnya dia adalah kain pengelap cahaya mata tau. So korang jangan buang beg ni, boleh bawa cahaya mata dekat dalam beg ni. Dalam beg ni ada plastik yang mengandungi cermin mata dalam plastik. Okey, memang dia berlapis-lapis tau. Dalam kotak ada kotak, dalam kotak ada beg, dalam beg ada plastik, dalam plastik ada cahaya mata yang dibalut oleh plastik. So ini adalah cahaya mata dia. Nampak tak? Sangat cantik, design dia premium sangat. Sekarang ni kalau korang tengok dia punya lens ni cerah je tau, tapi kalau korang keluar waktu tengah hari panas terik, bila dia terdedah dengan UV yang tinggi ataupun matahari tu kan, dia akan slowly berubah menjadi gelap. Cuma dia taklah gelap sangat. Dan dia juga ada UV protection. Jadi kalau korang nak pakai waktu tengah hari, nak memandu kereta ke, tak ada masalah. Sangat cantik dan sangat function. Mata korang tak silau dah bila korang pakai pada waktu tengah hari. Nampak? Cantik design dia. Sesuai lah dengan harga dia kan. Yang ni memang mahal, serius. Daripada Lord Basis. Dia punya design macam ala-ala Tony Stark. Nak tukar lens power pun boleh juga. Bawa je pergi kedai cahaya mata dan boleh tukar lens yang ada power.